Perhatian, suku Ahi. Perlawanan keempat peserta Tatsuya Yuki menarik Dia menarik dari diri. bertanding. Ha? Terangkan apa yang berlaku. Menang tanpa bertanding. Janganlah tanya saya tak tahu. Kenapa? Kenapa? Hei Yuki, kenapa awak lakukannya? Beritahu kenapa awak menarik diri dari kejohanan. Hai, Sei. Awak Montagonda. Presiden Yuki tiada di sini, Sei. Dan dia bukan lagi sebagai kapten di kelab membina di sini. Kenapa tidak? Apa yang berlaku? Dia tiada di sekolah. Dia ambil cuti tak tahu sampai bila. 一人じゃない僕ら繋がってるから明日へと生み出したくなったんだそれぞれの夢の色繋いでこの空に鮮やかな虹をかけようこれといった取り柄もない劣等感と歩いて自信だって一人になるとフラッシュバックならシンクロさせてマッシュアップ君とならできそうぞ Right now Ready set go 一人じゃないって思えた時から叶えられそうな気がしたんだ変わらないいつもの笑顔のままで君は僕の手掴んで二人なら不可能なんてないさそう思えたのは君がいたからにない強さと君が持ってない力を重ねて飛び立つよ黄昏のドンスターそばにいるから Don't cry 君はもう一人じゃない Everything's gonna be alright Jadi itu saja, dia menghilang. Saya rasa Yuki buat keputusan untuk berhenti bertempur dan juga putuskan untuk berhenti sekolah. Saya dah tanya kenapa dia pergi tapi tiada seorang pun yang tahu. Cikgu-cikgu di sekolah cuma dengar yang dia ada masalah peribadi. Tak mungkin dia larikan diri, Say. Dia takut untuk berdepan dengan gamplang kita. Baguslah. Tak sangka saya nak bertarung dengan pengecut. Saya rasa macam tak guna. Sudahlah tu Reggie. Baiklah, tapi terima kasih juga pada dia sebab kita makin dekat untuk menang kejohanan, kan? Reggie, Yuki bukan macam tu. Awak tahu dia tu memang pengecut. Dia gadaikan maruah dan penghormatan dengan melarikan diri dari kita. Dengar sini. Awak jangan cakap tentang dia lagi. Pertandingan separuh akhir seterusnya, kita kena menang. Baik. Alasan untuk bertarung. Perhatian, separuh akhir perlawanan pertama akan bermula. Menang semasa pertarungan yang terakhir tanpa bertanding mesti bawa nasib yang baik. Saya dah mempertingkatkan senjata saya dan sekarang janjian saya akan menjamin tiket untuk saya masuk ke kejohanan dunia. Jaga-jaga! Reggie! Awak! Saya kalahkan awak. Saya tak rasa macam tu. Tak mungkin awak dapat kalahkan saya. Awak tak layak. Ya, tidak! Pertempuran tamat. Tak guna.
Lain kali, Gian saya akan... Salah saya, Seh. Saya ingatkan senang saja untuk kalahkan Susumu, jadi saya kurangkan sikit kawalan saya. Reggie, dalam pertempuran ni awak... Awak tahu tak, tiba-tiba saja saya rasa lapar. Saya nak balik ke rumah sekarang. Baguslah budak-budak tu berjaya masuk ke pusingan terakhir. Tapi nampaknya Muslihat Reggie tersasar agak jauh kali ini. Dan kalau ia berlarutan, saya tak rasa mereka boleh menang peringkat akhir. Mungkin dia masih lagi bersedih tentang Presiden Yuki menarik diri. Kalau macam tu, dia kena belajar melupakannya. Dan saya pasti dia pun tahu tentang tu. Kalau seseorang tu tiada alasan untuk bertanding, dia tak akan ada peluang untuk menang. Jejak pertempuran berakhir. Masa awak 30 saat, ketepatan awak 98%. Sekarang ini, awak dalam skor tertinggi. Jadi awak yang terbaik daripada semua kadet pejuang di sini, Tatsuya. Dan awak tak dapat mencapainya menggunakan model keluaran PPSE. Awak lakukan dengan gampla awak sendiri. Mereka akan memilih awak untuk majlis esok. Awak akan menjadi orang yang ketiga untuk mewarisi nama. Awak nak ke mana? Awak tak perlu risau. Saya akan balik sebelum majlis bermula esok. Lakukan apa yang awak mahu. Sebab tak kira apa yang awak lakukan sekarang, awak yang meminta takdir ini dengan kehendak awak sendiri. Saya rasa kalau kita bertarung menentang Zaku Yuki masa suku akhir dan tak kira apa yang dia cakapkan, saya pasti Reggie rasa yang sama. Tapi tak ada seorang pun dari kami nak lari daripada pertempuran. Tapi kenapa Yuki lakukan? Kenapa? Saya nak awak lengkapkannya. Awak ada banyak masa sebelum kejohanan bermula. Saya rasa berbesar hati untuk bertarung menentang Gampla yang lengkap sepenuhnya. Tapi hanya di pentas kejohanan sajalah tempat yang paling sesuai. Ya, Gampla kita lebih kuat daripada dia dan kita akan buktikan pada dia di dalam kejohanan. Ya, teruskan. Saya tak sabar nak tengok awak mencuba nanti. Saya datang dari jauh ke dunia ni. Tapi apa yang saya buat di sini? Saya tak tahu. Hey, Sei. Kawan kamu Cina datang untuk jumpa kamu. Baiklah. Saya minta maaf, Sei, sebab minta secara tiba-tiba. Tak apa, awak tak perlulah minta maaf. Awak nak gunakan kompresor kami kan? Awak tahu macam mana? Saya tahu. Daripada kelab seni. Baiklah, mari kita pergi. Baik. Awak tahu apa yang awak lakukan, Cina? Awak rasa boleh ke? Saya tak nampak Reggie. Dia tiada di sini? Tidak. Sebenarnya saya tak nampak dia sejak separuh akhir yang lepas. Saya rasa dia masih marah tentang Yuki. Ya, mungkin juga. Dia tak boleh sorok perasaannya. Memang nampak sangat. Dan saya yang mengajak Reggie untuk bermain pertempuran Gampla. Mula-mula dia tak berminat. Tapi pada masa tu, saya memang betul-betul nak dia mengawal build strike saya. Sekali tu, Reggie datang lambat sangat ke kejohanan. Saya ingatkan ia memang perkara biasa kalau dia tak berminat dengan Gampla dan dia tak muncul pada masa tu. Saya tetap marah juga. Tapi dia munculkan diri. Encik Ra beritahu pada saya yang dia berlatih bersungguh-sungguh masa pertempuran Gampla dengan kawan-kawan Encik Ral. Oh, betul ke?
Reggie pergi berlatih semata-mata hanya sebab dia nak bertarung dengan Yuki. Sekarang Yuki dah menghilangkan diri, dia rasa tak bersemangat lagi. Awak rasa dia akan berhenti pertempuran Gunpla? Itu tak mungkin. Atau mungkin itu yang saya cuba percaya. Tapi Gunpla memang bermakna sesuatu untuk dia. Baiklah, saya rasa cemburu. Tentang apa pula? Nanti dulu. Apa yang Mak tengokkan tu? Anggap saja yang Mak tak ada di sini, boleh tak? Susah nak lakukannya, Mak. Pergi, Genex! Jangan kalah, Shima! Oh ya, rasakan ni. Oh, hai Reggie. Awak datang ke sini untuk cari mangsa untuk bertarung ke? Buat apa pula saya nak bertaruh dengan budak-budak ni? Rasanya betul cakap awak. Awak baru bermula 2 bulan lepas. Sekarang awak dah pun menjadi peserta akhir pusingan kelayakan. Tak salah kalau nak cakap keupayaan awak bertaraf dunia. Terima kasih sajalah Pakcik. Tapi bila Pakcik tengok betul-betul, Pakcik tak rasa kesemuanya tak guna. Apa maksud awak? Kenapa semua orang serius sangat bermain permainan ni? Itulah yang buat saya rasa pelik. Maksud awak tak suka? Tak, saya cuma tak faham, itu saja. Awak boleh berhenti saja kalau awak mahu. Membina Gunpla dan menggunakannya untuk bertarung hanyalah hobi. Tidak seperti cerita sut mudah alih Gundam. Kita bukan dalam peperangan dan kita tak letak nyawa kita dalam bahaya. Jadi untuk membuatkan awak faham, ia cuma keseronokan. Lagipun, maksud saya untuk sebab itu, Saya benar. manusia bermain Gunpla dan pertarungan mereka sebagai minat. Dan mereka serius sebab mereka suka. Saya pun boleh nampak di dalam diri awak yang awak serius, Reggie. Tengok, sama seperti lelaki yang berjalan di sana tu. Reggie, apa yang tak kena? Dengar, saya nak pinjam Gunpla awak. Tapi apa yang berlaku, Reggie? Tak lama lagi pusingan terakhir. Tapi saya mungkin rosakkannya. Ia mungkin akan dibuang nanti. Tapi saya perlukannya. Saya merayu pada awak. Kan saya dah cakap, Gunpla yang ada ni, build strike saya ni, memang dibuat hanya untuk awak. Betul ke ni? Ambillah, saya akan datang juga. Dia sedang menunggu awak. Betul tak begitu, Reggie? Reggie, kenapa kita di sekolah pula? Terima kasih sebab menunggu. Itu Yuki. Tapi kenapa? Boleh tak awak beritahu kenapa awak tiba-tiba tarik diri daripada kejohanan? Dan kenapa? Itu tidak penting lagi. Yang penting sekarang ini dia ada di sini dengan Gunpla di tangannya. Dan itulah yang saya dan saya nak. Betul. Pertarungan ni akan menunjukkan alasannya. Sila tetapkan pengkalan GP anda. Memulakan penyebaran zarah Plavsky. Padang 1, angkasa. Sila tetapkan Gunpla anda. Pertempuran bermula. Baiklah, Gundam Build Strike. Mari lakukan. Saku yang hebat, Tatsuya Yuki. Inilah dia.
lakukan. Saya dapat rasakannya. Saya dapat rasakan perasaan mereka. Saya ingatkan awak ni penakut. Maaf, saya ada alasan yang saya tak boleh beritahu. Ianya tak penting sekarang. Apa yang saya nak lakukan adalah bertarung dengan awak. Sama dengan saya. Pak Cik Ral beritahu pada saya, Gunpla dibuat hanya untuk keseronokan. Dan sebab itulah, manusia menganggapnya serius. Saya salah seorangnya. Dan sekarang, awak salah seorang dari kami. Reggie, saya akan betulkan kalau ia rosak. Teruskan saja. Saya akan tunjukkan betapa seriusnya saya. Dan saya akan ikut. Awak akan tengok semangat membara saya. Reggie dan juga Yuki. Saya tak boleh duduk diam, Encik Ral. Felini? Melihat pertarungan seperti ini membuatkan hati saya membuak-buak. Ia belum berakhir lagi. Baiklah. Akhirnya saya faham kenapa awak terlalu taksub dengan dia, Tatsuya. Anak lelaki Takeshi Iori, Sei Iori. Dan dia, lelaki dengan kemahiran mengawal yang sama hebat seperti awak, Reggie. Sesiapa saja nak bertarung dengannya. Saya dah faham. Setiap pejuang sanggup. Ya, betul. Belum lagi. Inilah Gunpla. Dan inilah Gunpla. Menakjubkan. Itulah awak. Sekarang saya betul-betul yakin dengannya. Tatsuya Yuki, awak memang layak untuk memegang nama sebagai generasi ketiga. Saya tak gembira dengan kemenangan tadi. Ha? Apa saya tidak? Apa yang kita sasarkan terlalu jauh. Ia memang masih terlalu jauh. Kita akan jumpa lagi, Sei, Reggie. Ya, sudah tentu. Di masa yang akan datang. Kita betul-betul dah kalah tadi. Kita memang tak ada sebab nak bagi alasan langsung, kan? Prestasi Yuki memang hebat. Tapi masih, kita akan menang di lain kali. Ya, sudah tentulah. Dengan melihat Gundam X Mao yang mau bina, kemudian bertarung dengan Zaku Yuki yang hebat, saya ada rancangan. Malah saya ada banyak idea lagi. Tapi selepas pertarungan tadi, Big Strike dah menjadi... Ya, betul. Memang susah untuk betulkannya. Terutama sekali untuk peringkat akhir. Sudahlah. Awak ingat saya hanya buang masa melepak saja ke masa awak hilang, Reggie? Apa yang awak masukkan ni, ya? Kita tidak dilengkapi dengan hanya satu Gunpla saja. Ini dia. Inilah build Gundam MK2 RX-178B.
Model ni dikeluarkan oleh penguasa. Sebuah unit elit khas bumi persekutuan yang berkuasa memburu sisa-sisa Zeon. Perisai dan rangka yang digunakan di dalam anime terutamanya bahagian yang paling tua. Tapi saya punya berbeza. Tengok sini. Awak tengok ni. Saya gunakan bahan-bahan yang baru. Ya, tapi saya tak berapa faham semua tu. Apa yang saya tahu hanya satu. Kita boleh bertarung dengan Gunpla yang awak bina. Ya. Kita mesti menang pertarungan terakhir. Anggap saja dah selesai, Seh. Perhatian, pusingan terakhir akan bermula sekarang. Hei, awak dah sedia? Oh, ya. Kita akan bertarung dengan orang lama dalam pertempuran. Encik Kato. Siapa lelaki itu? Saya tak pernah dengar tentangnya. Memanglah awak tak pernah. Kalau menang, kita akan masuk ke kejohanan dunia. Dan di sana, ada ramai lagi pemain yang hebat. Build Gundam MK2. Dilancarkan! 掴みたい明日があるのなら何度傷ついても夢を見たくて今を越えていくんだ僕たちはなんとなく過ぎてく時に流されぼんやりと進むだけじゃ歩いてきた道に足跡さえも残せない気がしたんだ拳を振り上げて向かう場所がある希望に問いかけもっと強く踏み出してみよう掴みたい明日があるのなら何度傷ついても夢を見たくて今を越えてゆけ立ちはだかるものに目を背けたくない負けたくないんだ何ができるのか無限の力を信じたいから挑み続けたい僕らはいつもSaya memang tak sangka Tatsuya Yuki dah menarik diri dari bertanding. Tengoklah betul-betul. Awak mungkin akan bertanding dengan salah seorang dari mereka. White Gunpla akan menang. Baiklah semua, masanya untuk bersantai. Pantai dan baju renang. Akan datang keupayaan berperingkat dunia. Pertarungan Gunpla. Sedia mula!